Barulah mula kita belajar. Mana kita belajar Quran? Bermulalah kita ini mempelajari agama Allah Ta'ala. Bukan sekadar Islam kita ni. Belajar Islam kan? Belajar Islam, ekonomi Islam, bank Islam. Tak. Bagi apa? Koi Islam. Kek. Bakery Islam. Kolej Islam. Budu Islam. Sampai belajar Islam. Bukan belajar macam tu. Islam bukan belajar macam kita. Buat sampai belajar dengan buat wudu. Dia kena belajar tahu dia. Dia punya resipi dia bagaimana. Kalau pakai bungkus sekilo belacan sekilo, garam sekilo, jamai semua nak bagi adil katanya. Tak. Sekilo air. Boleh jadi. Bagus, sebab orang dia berkilo semua. Adil semua. Nombor semua kalau belacan. Orang profesor doktor ni dia kena adil. Rupanya pembelajaran lain sikit daripada adab Rasulullah SAW. Kita belajar kan, nak bersyarah kan, nak jadi guru kan, nak mengajar kan, nak dakwah kan. Dia belajar, cara belajar lama. Dia tak masuk. Lepas daripada perintah, lepas dia kita faham. Mana orang yang belajar lama tu, dia dulu ikut tu. Dia belajar sikit saja dalam otak dia. Lepas itu kehidupan harian dia dengan buat goblah. Dalam daerah goblah. Nak lari daripada golongan itu. Itu buat bagi takwa. Afaman syarah Allah sadruhu lil Islam wa ala nur min rabbih. Mereka yang diberi cerah dada untuk Islam, dia mendapat nur daripada Tuhan. Kita detik ayat Allah Ta'ala yang dipelajari itu, yang diingat ayat turun dalam akal dia boleh memahami makna dia. Itulah hidayah. Kita tengok pada mana dalam ayat itu ada apa. Setiap ayat itu dia ada Quran mubin, kitab mubin. Kita mengaji nak mengaji yang itu kalau mengaji luar daripada masjid dan luar daripada kita jadi orang sangkai lagi. Mana orang itu tak masuk belajar wudu sehingga jadi mutahhirin. Bila kita ada belajar dan jadi wudu sama mutahhirin, kita duduk dengan kita mengaji hadis dengan niat yang betul. Aku mengaji hadis ini untuk menegakkan sunnah. Dalam masjid, dalam halqah, dalam taharah. Baru mengaji itu. Barulah dia akan dapat nur daripada Allah Ta'ala. Alamat orang yang dapat nur macam mana? Nur idza dakhala sadq in fatha wal fath. Nur Allah Ta'ala bila masuk dada, dia terang, dia cerah dada. Dia kemana kepada hati. Terah, semua tu. Masa tak ada nur dalam gelap, tak kena dapat. Jadi bapa dan anak dah dapat. Tak kena dapat kan? Jadi saya tak kena dapat kan? Bila dalam gelap kita pun tak dapat. Kalau putus hidung macam tu. Oh, kita bagi hidung tu kan? Tak, itu gelap. Kita tahu hak. Perkara yang hak tadi kita tak tahu. Hak kita pun kita tak tahu, hak orang pun kita tak tahu. Yang kita tahu dalam gelap ni semua
Dia nak tipu, nak curi, nak lelong, nak gadai, nak ropak je. Tapi dia tahu Allah. Tapi bila kita mendengar ayat itu, pelajari, bukan kita dengar, pelajari. Jadi pendengar yang baik itu. Apakah alamat-alamat mereka-mereka yang dah masuk takwa tu? Alamat orang yang cerah dalam untuk Islam tadi, dia akan melihat jalan surah tempat nak pergi, tempat dia nak bergerak, tempat dia nak pergi belajar, tempat dia semua tempat dia yang mengikut bagaimana petunjuk yang Allah Taala beri. Nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dia kena mendengar kepada ilmu kitab, ma'ani Quran dengan tak tengok pada makna. Yang menjadi profesor, doktor, yang dia jadi wahabi orang ni pasal apa? Dia tak baca, tak pernah baca pun makna dia. Dia tengok sekali lalu sedangkan Quran dia kena tadabbur, dia kena tengok pada makna dia. Sebab dia mempunyai 7 lapis makna untuk kita. Untuk kita nak jadi mulia, nak kita perkasa dalam hidup kita. Untuk kita menjadi ilmu untuk hidup. Ilmu amal, ilmu perang. Orang syaitan kan? Ilmu jihad al-akbar, ilmu sadaqah, ilmu infaq, dan banyak lagi ilmu dalam Quran. 2,500 ilmu kedudukan yang tinggi dalam Quran. Itu kalau kita banyak ngaji, banyak-banyak kita akan jumpa. Saya mengaji, bagi maqam mengaji dengan duduk para malaikat, majlis yang dihadiri semua para malaikat mukarramin. Kita mendapat ilham daripada malaikat itu bahwasanya dalam Quran ada 2,500 kedudukan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia yang kita tahu kedudukan dia punya makam dia wali Datuk, wali Datuk Seri, wali Kantun, wali Datuk Padika. Ya. Semua gelaran itu Qarin yang bagi. Qarin niatkan gelaran itu jadi cantik, hebat. Syaitan itu. Siapa yang Quran beritahu? Sebab bila orang itu tak mula melangkah ke masjid, taharah, bangun taharah, maka syaitan dah masuk Qarin, dah masuk dulu dalam otak dia, dalam otak ni. Lepas tu video di jantung dia. Masa kita beranak tu ada 9 syaitan dah tahu. Kita lari daripada saf, kita lari daripada jemaah, lari daripada jamaatul muslimin wa imamahum, lari daripada mendengar wasiat Rasulullah SAW. Berzakarlah wasiat Allah Ta'ala, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila syaitan sudah tangkap ambil aku mati. Ahli jahil, Syekh Kubuna, Maulana. Dia jadi Maulana besar.
Tapi di belakang dia jadi peliwat yang agung. Sorbannya besar, kurta, tongkat besar, jambut mengkebai sampai pusat. Tapi dia waktu dia mengajar hadis sunnah sitah mengajar berbulu-bulu tahun depan, berbulu ribu tahun depan. Waktu orang yang tak tahu, dia pergi jumpa tengok anak murid dia yang mana yang cerah sikit tau. Nah, itu kebanyakan orang yang mengaji penuh waktu ini. 80% semua orang tu dah Qori dah masuk dalam otak untuk melakukan perkara-perkara fitnah. Saya yang nampak macam agama, tapi bukan agama. Jadi kita orang yang tak belajar taharah, tak belajar nak mengenal musuh kita, ataupun kita tak mengenal Yasin, Tok Guru, Tok Syekh, Ustaz mengenal surah Yasin, tak belajar, tak telaki surah Yasin. Sebelum jadi Tok Guru, dia tak pernah ambil tahu pelajaran dalam Yasin, ilmu kitab, Az-Zikr Al-Quran Al-Mubin, tak beritahu. Dia tahu itu tafsir Jalalain. Itu dulu. Itulah fitnah yang berjalan dah berdekat-dekat zaman. Semua yang keluar tu dengan pelajar, kaji semua tu syekh, profesor, doktor, semua tu orang anak murid Qori. ومن يعفو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين وقيضنا لهم قرناء فزينوا ما بين أيديهم وما خلفهم. Kami dah letakkan qarin sebab seluruh umat seluruh umat itu semua qarin yang bekerja dengan Musa. Syaitan kan? Syaitan nama qarin. Bila orang ni tak masuk, tak belajar mengambil wudu, tak masuk ribat, tak belajar sabar, tak belajar mujahadah fillah, tidak belajar ribat, tidak belajar takwa, habis dia koi. Sehingga dia menyangka dia yahsabuna annahum muhtadun. Yang buat kita, tunjuk kita dibuat benda kataan kan, kelakuan yang syirik, kubur tadi. Cuba kita buat, kita bercakap, maka satu titik hitam telah hingga di hati kita. Ram dengan apa yang kita usaha hari. Kehidupan ghaflah dan kubur. Lari yang perintah Allah Ta'ala. Dah habis lari daripada Islam. Allah Ta'ala suruh wa'alimu lahu kan, alimu lahu lari berinabah. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala beri pujian kepada mereka yang والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. Bagi orang yang lari daripada sembah tagut, ada dalam kehidupan yang ghaflah, kehidupan pupuk belajar-belajar, pandai-pandai, dia hidup dalam ghaflah. Tapi waktu yang lain dia profesor akademi Islam, doktor dan profesor. Tapi kehidupan siang malam dia masih show ni. Dia nak buat show kan. Punang itulah dakwah. Dia dah jauh, dia dah sesat jauh daripada kudu dinatakum ma'alikul batul. Perintah asal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Tapi puan ni mana dia baca ayat tu? Dia tak baca. Kalau dia kata tak boleh baca ayat di masjid, kamu dah orang Islam lah.
Duduklah, pergi belajarlah. Dah buat master dah, terus cepat, tunggu, niatlah nak buat PhD. Bila dapat PhD itu, maka terserahlah keterampilan seorang sebagai seorang Muslim, orang yang bijak, intelektual. Dalam kehidupan waktu mengaji, kita riadahkan diri, latih diri dalam riba, latih dengan wudu yang kamil, wudu yang sempurna. Tak pernah pun dia pergi ambil situ je. Tengok dia orang pandai. Dia tengok sekali orang tu main wudu, dia dah tahu dah. Habislah sekali je. Saya tengok sekali je. Orang tak, kalau orang bawa kapal terbang, saya boleh duduk dengan pilot tu, saya tengok dia sekejapnya, saya boleh bawa 7. Saya boleh bawa 7. 47. Orang bijak ni. Itu sebenarnya ilmu kebaikan kepada nur Allah Ta'ala. Kalau ilmu dan nur Allah Ta'ala sejak baca satu ayat, tengok-tengok dah dapat. Orang ini lah, golongan ini lah golongan yang paling takut, ma'afuk, walau menakutkan aku. Menafikan alim dari persatu. Dia ajak orang pergi mungkar. Dia haram zina perhatian Allah Ta'ala. Lepas itu dia halalkan fawahish, nyanyi, lagu, bilang, kumpul dengan perempuan, minum arak, makan-makan. Itu adalah fawahish, mungkar dan fawahish. Maka terbentuklah, keluar daripada UIA, keluarlah kumpulan-kumpulan nasyid, umpama kulat, menjadi penasihat-penasihat, penyanyi-penyanyi. Penyanyi itu di syaitan. Kalau sekarang itu dipanggil gajah nyanyian. Ambil saja apa dia ambil mana-mana perkataan ya. Lepas itu dia nyanyi, dia bumbung lirik. Jadi lirik bercahaya lirik. Itu adalah mengikut ilmu kitab. Dia adalah rijis, kenting-kenting syaitan. Rijis minal awsan. Itanimul rijis minal awsan. Jauhlah kamu daripada rijisan berhala. Berhala nafsu, syahwat manusia itu. Dia suka menaruh lagu-lagu, nyanyian dan lagu-lagu adalah berhala. Tahu Itanimul rizq min al-awsan wa itanimul qadadul. Qadadul itu ialah majlis ilmu yang terbiasa cantik. Ilmu filosofi, PhD, ilmu kuliah syariat, ilmu wahyu, ilmu tasawuf Islami, sampai semua boleh dapat PhD. Itu mana kalau ilmu muzakharah, ilmu yang terbiasa dengan sebutan yang cantik. Di dalam itu kalau itu ilmu yang belajar di universiti itu, ilmu Islam yang belajar di universiti itu, yang belajar di UIA, yang belajar di pondok, yang orang dulu tu belajar, tu Syekh Tungku tu belajar tu, semua hampir semua, tak semua lah. Dia tak semua pun 99% 1% yang betul. Tak semua tak betul. Yang betul yang Allah Ta'ala, cara yang betul, orang yang ikut cara belajar ilmu yang betul. Mula-mula belajar ilmu nak jadi rijal. Rijal siapa? Yang mana? Di masjid,
Pergi masjid, belajar wudu betul, betul. Lepas sembahyang dari itu baru mempelajari kitab Allah. Belajar lepas sembahyang tu dengan wudu yang sempurna, dengan penuh dengan niat hijrah dan jihad. Niat korban dengan korban, infak dan korban. Bertahun-tahun orang itu dah begitu, barulah akan zahir rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataقallabu fihi qulubul absar. Ilmu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Perhiasan di masjid itu mana? Perhiasan dengan bertaharun. Rijalul taharun, rijalul qur'aniyin, rijalul Allah, rijalul ghaib, rijalul hadir, rijalul hadirin, al-malaikah, muqarrabin, semua duduk. Majlis mana? Majlis Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Jadi kalau kita ni menyontoh itu, dan memang situ dah kita kena ambil contoh langkah kita dalam hidup, langkah pembelajaran ini, berjalan ke amal ke, jihad ke, hijrah ke, semua akhlak-akhlak Allah Ta'ala, semua perangai Nabi itu dipelajari di situ. Situlah tempat kuat dan rezeki, at-tayyibat min al-rizq. Qul man harrama zinatallahi allati أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق. Perintah Allah Ta'ala, rijal, masjid itu ada rijal ya. Kalau masjid itu kosong, ada imam tu siap. Ada orang keliling tu semua mufti, itu ketua, elit punya dulu semua. Tapi masjid dia tu kosong. Mama buat profesor, buat doktor, buat mufti semua benda perempuan ni masjid berzantah oleh syaitan. Bukan rijal. Kita nak tengok itu contoh. Itu dia punya, kita punya measure. Kita nak kita nak uji kelaku ni, ada kelaku macam-macam. Bila selama berpurun-purun dia sebenarnya. Semua sedikit golongan saja yang akan mendapat nikmat Jamaatul Muslimin. Bila tak sikit juga, banyak 10-100 milion. Sekarang golongan itu duduk depan. Golongan yang baca pandai baca Quran, pandai tafsir Quran, kita baca munafik. Ya. Oh munafik ni kalau dia lalu ke masjid tu bila dia nak lalu dan dia tak pergi berak situ je tu. Tempat lain berak tak boleh. Dia semua orang kalau orang mukmin lalu, orang mukmin dengan masjid ni macam ikan dalam kolam tau. Dia nak lompat sekejap dia lompat dia terlepas keluar tu, sebab dia masuk balik. Itu orang mukmin dalam masjid. Bila orang tu tak ada dalam masjid, mana kampung tu tak ada mukmin lah. Nah, istawala alaihi syaitan wa antahum bihi. Syaitan dah tawan ada kampung. Taman yang elit semua. Dah. Macam pembeli tu sebelah tu. Itu semua rumah tu besar tu, satu panti semua. Semua orang yang top yang operat kan. Dulu kan. Masjid Mutiara sebelah tu
yang di datuk-datuk sini semua duk mampu dia, mampu dengan kerja gerak otak, gerak semua tubuh badan semua. Duk turut dia punya Nabi, dia punya Bukhari. Ya, orang dengar tu azan, dia marah. Dia azan bola masjid dah, di luar tak raya. Pasal apa? Orang dia dulu. Pagi-pagi tu, selimut dia dengan kulit babi. Babi pada mana lah. Aneh. Bila nak dengar Nabi masjid sikit, Qadhi sama dia, pum, ambil kulit babi tu, boleh Datuk Seri. Datuk Seri lah. Datuk Seri datang Seri lah. Sambil Qadhi jadi beritahu, ya urkud, ya layul tawi, hidup lagi, malam panjang lagi. Dia tak ada bunyi macam tu, tapi tu dia bagi dia bagi telinga, nafsu punya telinga dia juga dengar. Dia mata tak dapat, dia mata dia bukan mata ni, nafsu dia pakai mata ni. Tuan mata ni yang berkhianat nafsu ni. Tengok benda tu benda, dah tarik. Syaitan tu masuk dalam hati orang tu, dia tu bertelok tu. Beringat dah tu, dah jatuh cinta benda tu, benda tu hebat tu. Tu terlalu buat petang tu. Hari-hari kali tu bagi tahu, kalau tak ada apa, buat rancangan, buat projek besar, bagi dapat duit banyak, nak ambil aku. Itu nak aku, nak tulis aku. Aku tak nak tadi. Bini kita berpipi tengok. Tengok. Kedai apa? Hak bos tidak tu. Betul. Bangunnya. Raya apa dekat dah? Tengok nak tinggalkan dah. Tirai sudah tak tukar kan? Dia macam belakang kan? Dia pun tengok. Tengok sikit. Tak balas sekian ni, tak balas kalau pasal hidup juga ada. Pasal dia nak ambil curtain yang 3 lapis. Tak. 3 lapis, kaki seribu. 2 kaki dan 2 minggu. 3 lapis. Buka lagi ada campur tu, buka apa? Dia macam skrin ni. Dia tahu Panorama punya skrin kan. Tak, Panorama punya skrin tu. Dia skrin dia berikut. Dia tahu punya skrin kan. Itu contoh. Orang yang terjadi dia selalu dia tutup otak dia, tutup pikiran dengan dia punya idea, dengan ilham. Waham. Dia jadi mari waham. Jadi orang yang kalau tidak masuk zakar, tak masuk dari dia lari daripada zikr Allah, dia lari daripada tazkir aku peringatan kisah Allah, lari daripada kisah Allah. Semua kita tak ulama tolong tak ulama. Janganlah kaki belajar banyak hadis banyak, dia berpanggil syaitan kan. Kalau orang beriak kibir, syaitan punya perangai. Kari punya perangai. Yang nak selamat buat tu. Melainkan dia masuk balik, belajar wuduk balik. Dia sendiri yang jadi maulana, dia pergi masjid tu, dia buat masjid. Dia ribu. Dia kena letakkan dia itu. Bangun membaca kitab. Kalau yang pandai. Kalau dia juga tak begitu, dia sendiri akan begini. Naka wailun. Wailun belum sampai dia sampailah. Dengan action sangat orang semua. Di depan orang yang belajar, orang profesor, doktor yang dengan laga. Dengan audio berat sendiri.
Semua perangai tu ada. Semua perangai tu. Semua orang yang bergelar doktor semua ada perangai. Orang yang bergelar Maulana hebat-hebat ada, semua perangai tu ada. Perangai hidup kibrit dan riak tu ada. Tak ada, mesti kenal lah. Tetap ada satu grup penyakit itu mesti ada dalam kepala otak yang dah hebat dan gelar. Kalau orang tak nama ada apa, ada masuk. Orang yang hidup dalam dunia hidup kepada dia tak ada. Kalau dia mula dia orang nak kenal dia, orang kena ambil mesyuarat dia, orang kena main berkat dia dulu, dia rasa macam tu, dia boleh kecewa. Tidak ada lagi akhlak bagi dia semua. Al-Bari akhlak. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Dia kena belajar ilmu mahabbah. Sebab selagi kamu tak belajar ilmu mahabbah, kamu takkan jadi orang beriman. Jangan ada kata mengaku kita beriman, takkan jadi orang beriman. Dalam khutbah Nabi SAW, Nabi SAW menyebut akhir zaman ini masjidnya penuh dan manusia perempuan duduk lepas sembahyang duduk halqa. Tapi kalam ghair kalam Allah. Tak dipelajari, tak belajar kitab Allah Ta'ala. Kalau dia kalam Allah, yang buat tapi dia buat tu. Dia punya kalam baik dia, Maulana dia ada bukan. La tudarisuhum fa innahum ghairu mu'minin. Jangan duduk dengan puan ni, kerana puan ni bukan mukmin. Mana orang yang tidak beriman dengan kitab Allah, dan orang yang tidak sunnah Nabi tak ada. Cuba bicara dalam isteri kalian mana ada sunnah Nabi? Semua ada, ujung dia kiri. Sebab tu semua pakai benci. Tak ada. Tak habis. Sebab dia tak belajar ilmu mahabbah. Dia tak belajar sunnah kita Nabi. Tawadhu al-mahabbah wal rahmah bain al-sidq al-ijza' al-kufar wa amma bainahum itu sunnah tersuatu fani Nabi sallallahu. Tapi tak belajar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi sallallahu Allah perintah tu kita bila nak belajar mahabbah, kasih ilmu kasih Allah Ta'ala. Sebab semua nak belajar ilmu kasih Allah Ta'ala. Mudah, fattabi'uni, tunggu lagi, tunggu sunnah. Yuhibbukum Allah, pasti dah Allah Ta'ala kasih kamu. Maka jadilah kamu mutahabib. Jadi perintah orang balik ke masjid supaya aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, kullu zinatukum 'inda kulli masjid. Semua itu buat jadi mutahabib. Masuk ke masjid tu belajar kenal, ta'aruf, lepas tu belajar talaqi, belajar khidmah, belajar mengenal orang lain, belajar mengenal ulama. Orang tak kenal ulama, Nabi tak menunggu umat. Orang action, orang yang ada ujuk beriak aktiviti, tu Nabi tak menunggu umat. Dia punya iman berbatal, dia punya jihad berbatal, dia punya makam-makam tinggi, banyak 1000 makam berbatal gitu je. Setelah dia masuk untuk tinggi-tinggi. Dosa besar daripada dosa besar. Dosa besar yang tak dikira oleh orang ni. Orang zahir tak tahu dosa besar. Al-ujub, nyakit ujub. Ujub ni bila banyak, dia masuk ujub. Tetap kena masuk ujub. Sikit-sikit low profile tak akan masuk ujub. Sebab ujub ni, orang yang ujub dan riak ni, dia akan suka orang tu, dia tu masyhur seluruh dunia. Dia jadi kepala, dia jadi chief, dia jadi mursyid am. Nah, dia jadi presiden. Dia gila, hubur riasah mana? Hubur riasah, hubur jah. Nak pangkat, jatuh pangkat. Riasah tu jadi kepala. Hubur taqaddum. Gila nak perlu ke depan. Sure.
Buat show kan, duduk depan. Semua orang tengok kan. Dituntun oleh 3 juta. Presiden orang muda ni. Orang ni bukan Muslim, bukan ni. Maknanya, selagi dia tak balik ke masjid, dia belajar wudhu itu, belajar jaga apa, belajar tu cepat tobat tu. Orang yang wudhu, yang kehidupan yang lepas sudah jadi karat tua, sampai jadi tabiat, sampai jadi tutupan hati dia, sampai tenggelam habis dalam Allah. Jadi contohnya itulah keadaan di luar. Jadi apa yang penting sekarang, kalau kita ni nak keluar daripada segala benda ni semua, dan kalau kita juga nak anak bini kita, turunan kita tu semua dapat kemenangan selamat daripada azab, daripada nar dunia ni. Dunia pada nar juga. Itu yang dia perang-perang tu nar tu. Kumpul-kumpul manusia kan. Masing-masing bawa kereta kembali, bawa bom kan. Jadi lontar di sana. Puan rumah lontar balik. Puan rumah hantar kembali kan. Bom pula. Hak bawah pula. Cari bom, cari. Dia tengok kapal terbang lalu, dia pun boom balik. Itulah karya. Nak beritahu orang yang semua ni. Orang-orang yang menjadi hebat dunia. Jadi kepala-kepala kaum, kepala-kepala negeri. Sebab kepala-kepala kaum itu semua kerja dia apa dia? Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar jahannam yaslawnaha. Itulah kerja kepala-kepala kaum. Cuma tengok kepala kaum ni Malaysia ni teman. Kepala-kepala apa dia? Nah, kejadian nak buat satu Malaysia. Cina India Melayu begini. Lain pada Afrika banyak gerak-gerak ni. Main pada Arab lagi. Main di pada Turki tu ni. Main di pada Lebanon tu ni. Buat dari tu lagi. Main di mana-mana. Satu Malaysia. Sebab dia nak bangga diri dia adalah satu Perdana Menteri yang selama dalam dunia. Itu si bodoh. Bodoh bin bodoh bin bodoh. Si bodoh bin bodoh bin bodoh. Kalau dalam kebaikan ni As-Salih ibn Salih ibn Salih, orang Salih bin Salih bin Salih, Ali bin Ali bin Ali. Kalau Arab ni, orang Yaman ni kita kata sebut Ali bin Ali bin Ali bin Ali. Supaya dia harap Ali anak dia muda tu jadi hijab, jadi salihin. Tadi saya jumpa kawan kita orang Tabligh main daripada Yaman kan. Tanya ada apa nama? Ali bin Ali bin Ali Mutlaq. Dia begitu. Dia engineer. Kalau dia pemain kan, dia kata dia engineer. Dia pemain, belajar pemain kan. Pemain datang, pemain apa ya. Dulu ni. Macam dia kata engineer. Nama apa? Ali bin Ali Mutlaq. Dia bin Ali, bapa dia bin Ali, tua dia bin Ali. Tua dia bin Ali Mutlaq. Ali semata-mata Ali. Ali yang betul tu, tadi tua itu. Orang gila nama kan? Muhammad bin Ali. Jadi kita punya Syekh semua dia nama Muhammad bin Ali. Hakim Tirmizi Muhammad bin Ali. Hakim Tirmizi Muhammad bin Ali bin Nasr. Dan kita punya Muhammad bin Ali Ibn Arabi, Muhammad Ali juga. Semua oleh Muhammad bin Muhammad. Sobat saya, dosa. Kita punya Ahlul Bait Nabi. Semua tu Muhammad bin Ali, Muhammad bin Mukhtar. Tiga ni lebih. Itu nama Muhammad baik. Jadi
Jadi itu tak parah. Itu orang baik-baik. Jadi hal ini bukan orang baik-baik. Dia nama dia tu bila panggil syaitan, mana dia tu syaitan bersyaitan. Bersyaitan berizlis. Oh, itu iblis. Dan ulak hizbul syaitan. Mereka itu pasti syaitan. Semua orang ni belajar semua siapa kelaku macam mana yang disebut ulak hizbul syaitan. Ulak hizbullah. Siapa ni hizbullah? Innamal mu'minuna الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك حزب الله. حزب الله ni mereka yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, dan mereka tidak syak, kemudian mereka juga keluar mujahadah ke jalan Allah Taala bi amwalihim wa anfusihim. Itu hizbullah Allah Taala. Jangan perasaan dia kata puak patipah tu. Dia kata dia Hizbullah. Hadir lu benang dengan Hasan Nasrullah menjabat Hizbullah. Dia tu siap. Tubuh dia Hasan Nasr. Dan orang Ibrahim berbaga pada aku. Jadi belajar Islam daripada Syed Hasan Nasr. Tubuh pada doktor dan profesor. Orang yang dapat doktor, kalau tak mengaji buku dia itu, tak ambil satu daripada buku itu. Hasan bin Nasr, Syed Hasan Nasr. Buat Syiah tu. Tak ada duit. Dalam dunia ni kalau tak ambil dia, tak ada duit. Kalau PhD Taib tak payahlah. PhD belajar ilmu baca, ilmu pertanian, ilmu veterinary itu kita bagi PhD Taib. Dia kena ramai ilmu, Taib babi buat semua sekali buat baca kan. Itu kita bagi PhD Taib, bagian Taib. Ilmu PhD itu ada rilisan dan ada syaitan, Taib syaitan. Ya. اجتنبوا الرجس من الاوثان. رجس mengendang muzik nyanyi itu adalah rilisan syaitan. Satu patah yang kamu cakap akan menjadi munafik. Itu yang kamu menyanyi kita tengok. Benar-benar lah ni pula cahaya lirik. Jadikan sebagai zikrullah. La haula. Boleh kita Nabi. Anda dikatakan Nabi. Tak ada satu tempat yang kita nak beritahukan hak kita tak. Kita nak suruh kaki Nabi dulu nak beritahu dia kata itu syaitan tak. Dia kata itulah hidayat Allah Ta'ala. Yahsabun annahum muhtadun. Maka orang itu semua dia yakin. Penuh yakin. Dia mati-mati yakin tentang dia lah orang yang dapat petunjuk. Dia yang buat Buat dakwah takbir. Dia kata dia yuhsinuna sunnah. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Wal hadiyan digunakan sesat. Hal nabiyukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Itu buat doa dakwah. Bukan doa tabligh hak Nabi. Orang yang buat kerja tabligh ikut Nabi. Rasul min Allah yatlu suhufan mutahharah. Dibuat macam tu kan. Fiha kutubun qayyimah. Dibuat cara ikut baiklah, ikut kenyataan dalam kitab Allah kan. Itu dia orang mutabligh, mubalik. Kalau ikut qala qila ni kita tahat tu lah qila. Ayat Allah Taala tak ada. Itu dah jadi dakwah jahannam. Sampai masuk dakwah mula ni semua masuk jahannam. Mana ada ustaz yang kritik tadi dalam tiup tu. Lemazah tu. Ustaz ada kata kita ni dakwah jahannam. Dia cakap, wah ini betul lemazah. Lemazah tu apa? Orang tu mengumpat orang, tutup orang.
Kita tahu pula, oh, ada dalam kita bayang-bayang guru banyak, ada ustaz mana tu, Pak Dina Abdul Hamid, mungkin anak Maulana yang ada di Talim kan lagi Pakistan semua buat tu. Dah, nangoi yang balik dari Pakistan semua belajar dia nak mengajar kita lah tau. Nah, Pak dia minta ajar, kau dia minta mengajar, dia tak tahu. Tupas cerita ni, Maulana semua tu. Semua dah nangoi tu. Anak-anak tikus. Anak kira buat tu macam anak tikus. Tikus jadi beranak banyak kan. Ataupun babi banyak-banyak kan. Jadi babi bulan 12, babi akan beranak 12 ekor kau. Saya nampak kepada Maulana tu macam menangoi ya. Nangoi jadi tidur di Newton, Pakistan. Dia belajar di situ 10 tahun. Dia perlu panggil nangoi ya. Panggil babi tu. Anak-anak babi ya. Ini dia sangka dia dah ulama besar. Itulah bodohnya mengaji. Orang yang mengaji tempat tu tempat maksiat, kubur, nifaknya. Tempat guru-guru dan semua lewat orang. Mengaji tempat tu. Semua jadi munafik. Dia nak begitu wanis. Tak siapa yang nak bagi tahu kata mengaji tempat macam itu, akhirnya jadi munafik. Jangan begitu. Jadi orang ni semua dia kena taubat dan tinggal daripada mengaji ini. Dia kena masuk belajar lagi. Dia kena buat sekolah. Dia kena pelajari sunnah Nabi SAW daripada awal malam sampai bersitu malam tu apa dia. Dan Nabi duduk mana. Dan Nabi buat majlis apa. Macam mana Nabi buat majlis. Belajar aku. Memang tujuan tu belajar aku nak cerita tu. Nak tuhat tu. Tapi Korin yang mari dia kona otak dia saya nak jadi nak jadi mufti, nak jadi apa semua. Niat tu dah macam nak cari kedudukan, nak cari supaya orang semua menganggap dia. Semua kata dia ni tu nak cerita hafal 300 ribu dia. Oh, tu orang kata. Ada belajar ilmu tu, menghadap muka orang pada dia. Ini kena benar. Tak boleh pakai. Yang pakainya kena balik kepada rumah Allah. Kenapa ikut Nabi? Ikut ayo hidup senang. So cek mungkin tu ni orang paling orang benar-benar ini. Perang perlu ya boleh letak. Kalau tak apa yang di kadang manusia dalam dunia ni penuh dengan adab, dengan semua sekali sebab apa? Sebab orang yang bijak-bijak kami dia tinggal kerja Rasul. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fa halat hadatna hisaban sadida. Wa anzalna 'adaban nukra. Azab yang turun ke muka bumi. Sebab apa? Sebab orang yang pandai ni, tu syekh, tu ulama ni dia jadi munafik adalah. Masjid tu dia tinggal adalah. Lepas dia dah main-main pula dengan sunnah Nabi. Dia main-main dengan azan. Dia main-main dengan solat jamaah. Sia-siakan terjebak. Allah Ta'ala akan beri kebaikan dunia ni. Orang rizal ni akan buat kerja baru boleh keluar rezeki yang baik di dunia. Kalau orang rizal ni tak buat kerja tu, bermakna rezeki yang keluar tu rezeki yang kotor tu. Penuh dengan kufur, syirik dan maksiat. Jadi dunia terkaya, dunia penipu. Bila-bila akan runtuh dengan kerugian. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban sadida wa 'azzabnaha 'adzaban nukra. Fattaqullaha ya ulil albab. Wahai orang yang bijak-bijak. Orang yang kata dia pandai, pakar motivasi, doktor dan profesor, mufti yang luadan, syekh, maulana yang luadan. Itu maksud Allah Fattakullah ya ulil albab. Wahai orang yang bijak di antara kamu ni,
Ini siapa yang bijak? Orang yang bertaraf profesor, doktor. Tak. Maka perintah ni, ayat ni pada orang ni. Kalau orang ni juga ada bekerja, dia ada action macam, dia buat macam dalam orang yang hidup macam lepas dah, macam berlalu. Maka tunggu kepala dia yang akan dikerat oleh ular kuning. Ular kuning kan bagi ni. Tak aman. Saya tak payah berkerat dia. Kalau ikut geram tu tapi kerat dia tau. Kerat kepala dia. Bukan kerat. Dan ambil kepala, dia ambil golok buruk. Nak gali sikit-sikit dia ke kepala tu. Buang sikit-sikit golok otak tu. Klik. Bagi dia, ya tu. Bagi dia rasa sakit kan. Kalau push tu, dia tak rasa sakit tau. Itu ilmu mancung kan. Ilmu Cina Umar lah. Cina Umar Allah dia sedap dia. Jaga betul. Kalau buat apa yang menyakiti Nabi ya, kau tunggu. Dia punya pedang tu, kalau gerak tau. Cina Umar kan. Jadi siapa yang menyakiti Nabi ya, dia tengok dulu. Dah. Sebab Cina Umar ni, di mata dia tu ada Ruhul Qudus. Allah Ta'ala bagi seperti itu. Tengok mana-mana dia melekat situ. Syaitan dia tak masuk dalam sifat tu. Itu sifat yang zahir, verb, dia punya vibration yang keluar daripada jasad Umar radhiyallahu anhu. Dia bisa bergerak dalam muka bumi. Dia orang rijal. Dia gelar ni semua orang Islam ni kena balik masuk masjid. Kalau dia tak masuk masjid, dia ada degil dengan cara dia dengan hati dia. Nah, ni nak buat bahasa ni. Ulama UMNO pula. Nak tengok ulama tu macam mana. Takkan boleh buat bagi banyak sikit sebab bagi lega sikit. Ulama ni mari bila sikit lagi dia kerat kepala puak dia tu. Dia syok dia jadi ulama. Inna insan kana zalumun jahula. Itu yang mungkin zalumun jahula. Yang bila masyhur, bila jadi ketua, bila apa, orang itu adalah zalum dan jahul. Jahil ada, kibir ada, jahil ada, lepas itu marah ada. Wailul likulli humazatin lumazah itu adalah mereka yang ada perangai jahil dan pemarah dan takabur. Sama dengan Fatih Ma'un. Dia kena show dalam body show. Nah, jika dia yakin tu, masing-masing lawan ni. Dia sampai, wanita dia boleh pergi, orang berdanam. Aku lama lah tak boleh pergi, dia tak bagi aku. Malah aku, aku bersama tu. Dia bagi janji lah, pergi orang berdanam. Sudah lawan itu tu, yakin ni. Jadi jangan lawan asyik Nabi show. Semua kemarahan itu. Yang ada bicara dalam televisyen. Semua lawan dia bahasa sama dia lalu. Buat tu. Nah. Itu lebih Dalam isyak tak ada sama dia. Dalam ikhtim sama dia. Itu saja. Itu kemahiran Islam. Kemahiran Islam. Itu kebodohan Islam itu. Dia belajar itu jadi kebodohan Islam. Itu kebodohan dan kecelakaan. Mentara dari hudayah pada dulu wala. Siapa yang sebut untuk aku, kata pun aku buat itu juga aku punya. Dia tak celaka dan tak sah. Ni buat ni apa yang dia buat ni semua. Apa yang dia buat semua celaka ni. Kafir. ويتجنب الأشقى الذي يصل إلى الكفر. Akan menjauhi orang yang tadi ini. Bila itu orang yang terakhir dia lari daripada kufur. Orang dapat bahagia itu orang yang beri pada kufur. Siapa yang tak jadi orang kufur, dia jadi kufur.
Nabi Musa tanya Allah Ta'ala jawab. Macam mana dia sebut? Ya Musa, idza zakartani syakartani. Idza nasitani kafartani. Ini ilmu Nabi Musa. Apa ajar kepada Nabi Musa? Ya Musa. Musa boleh katakan dia ada hal lain. Nabi ada hal lain, Allah direct hal lain Nabi Musa ya. Tak, dia boleh beri ya. Nabi dia kalau pakai center internet kita center dulu ya. Dan aku macam mana aku nak dia orang itu. Ya Allah, ya Musa, idza zakartani sakartani. Wa idza nasitani kafartani. Lupa aku saja, kamu kubur aku. Wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu fasiqin. Dan menjadi golongan yang wala takunu kallazina nasallaha wa yang lupa lebih. Dia lupa diri sendiri, lupa kebaikan mereka, lupa kebaikan besar yang Allah Ta'ala beri. Mana-mana dia lupa. Dia lupa betul syahwat dia. Dia bukan betul larang dia. Tak. Syahwat dia tu kan. Dijebak syahwat. Generasi-generasi yang abang salat menciri-ciri sebanyak. Dia sambil sebanyak, mungkin sebanyak. Ajaran kita mula dari situ. Penuh. Jadi itu dekat hari ini kita belajar itu. Betul ingat saja sebab ilmu kita satu dia dalam cerita ni dia alat Al-Rahman. Saya ni barang alat kan. Nanti tahap ilmu pengai bayi semua kita. Kalau kita mengerti kitab Allah, saya sudah dapat mengerti kitab Allah. Kitabun anzalnahu mubarakun. Ada kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatihi. Supaya kamu ambil pelajaran dan tadabbur dengan akal dan ruh dari Quran. Liyadabbaru ayatihi. Satu yang kita belajar satu ayat yang kita tadabbur tengok bermakna dia, ambil amal dia. Belajar ayat yang lebih banyak belajar. Baca ayat itu tengok mana-mana apa yang kita ambil sifat yang berlaku. Dia ada 2,500 sifat yang berlaku dalam Quran. Dan kita mohon ada 2,500 berlaku dan mana yang baik. Fiha kutubun qayyimah. Rasul min Allah yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Dalam sini ada sifat dan kelakuan wangi-wangi yang bernilai. Itulah semua nak kena balik lagi lah. Tak kecuali seorang pun dan mereka tu nak selamat daripada azab Allah di dunia, azab daripada kehinaan di dunia. Dia kena kembali balik. Dia kena mengaji ilmu Naba'un Nazim. Terus tak tahu pun dia kena balik ke masjid. Tengok mana-mana tu syahrul di masjid. Tu masjid kita bawa hari tu. Dia baca macam saya baca kan. Kitabun anzalnahu mubarakun. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Kitabul hakim. Quranul mubin. Ilmu alif lam ra, alif lam mim sad, lam hamim, nun, qaf. Ilmu itu ilmu kitab. Kalau ada yang orang macam ilmu itu apa dulu sebab dan khidmat dulu. Sebab itu ya ada orang yang baik. Orang yang itu dan orang itu Muslimin wahid jadi macam kita buat. Kita jadi Muslimin wahid, pembelajar yang baik, pendengar yang baik, yang bijak kan.
Jadi saya orang tukang protes. Saya boleh belajar. Jadi macam saya pun belajar juga. Jadi hari saya baca, saya dulu belajar betul-betul. Sebab bila kita mula baca kitab Allah Ta'ala, angkat akal dulu di depan harap. Akal mukmin, orang mukmin, orang yang tetap mahabbah dalam hati dari seorang tu, Allah Ta'ala angkat akal itu. Askuntu fi hadzal quds, aku letakkan dia di depan arah. Arah di mana? Ada Rahman. Rahman yang mengajar Al-Quran. Alamul Bayan, Rahman juga, Tuhan Rahman yang mengajar bayan. Bayan bukan boleh sebarang orang. Kalau kita baca tabligh, Tuan Jahil baca bayan tu, itu pada itu. Maka jadi pensyarah yang bijak. Bayan. Orang tabligh kalau bayan. Kalau orang tu ada dua komentar, dua tweet, tak boleh lagi. Kalau satu biji kalau tengok orang yang lama bayar tabligh, dia pun mangal. Itu dulu ini profesor doktor 30 tahun dulu ajar di kota Mesir. Dia bergaduh tengok itu apa ya. Profesor doktor ini dalam doktor tu geng lebar geng Tangganu dah belajar hidup mo dia sebenarnya geng profesor apa dia dulu jadi majlis ketua Malaysia geng dulu jadi majlis ketua tu doktor profesor semua geng tu bodoh boleh sampai lepas PhD orang dari pekat dia jadi tumpukan hati dia daripada karat mana debu halus yang hasil daripada perkataan kufur kesyirikan kata yang tak dilebar Allah Ta'ala yang kita bercakap satu patah dia titik hitam berhati itu kalau 10 patah kalau sehari 100 patah dah 3 tahun duk cakap macam tu 3 tahun duk bayang hidayat dengan tabligh tu yang bayang hidayat tu 2 jam tu bayang hidayat kita dah keluar dulu 3 kali lepak lah dengar boleh tak boleh lagi dengar tu si pembayang hidayat Aziz Hasbi diceritakan dia tu gila dia jadi orang tabligh panggil dia orang tua munshi lah begitu ni panggil dia orang pergi keluar jari dia dekat 2 jam tu laku jam tu dulu jam tu sampai keluar dulu saya pergi belajar sikit ayat biasa ada keluar dengan saya macam bakar mantu dulu dia keluar dengan saya paksa saya membaca ayat belajar satu ayat naik tu inna allazina qalu rabbullah tu ajar baru Aziz Hasbi tu ajar dia pada keluar dulu saya keluar dulu nak buat orang belajar paksa dia untuk belajar ayat ni dia cakap anu mengaji dia kata ni kata hajar kata tadi dia semua dan belajar pun satu ayat lepas tu tak lah dia ujung juga ayat tu belum menega ayat nah kata Allah dia diampun begitu hidayah yang begitu hidayah yang kena bermujahadah ke depan doa boleh baca kita doa itu hidayah dah set awal kita mayyahillah wa rahmatullah wa barakatuh orang ni cuma kita ni nak lepas tugas kita je kan
saya ni orang yang ada kitab, ada ilmu kitab. Saya kena beritahu apa yang dalam ilmu kitab. Wa ma'alaika illa al-balagh. Sampai. Bahkan yang dengar itu rahmat Allah Ta'ala atas dia. Kalau dia muka hati dia dengar. Kalau dia tutup hati, dia ada kompon, dia ada karat banyak. Karat. Hati hitam tu, bila lama dia jadi karat tu. Dia beri karat. Daripada Allah, dia jadi tamian. Perangai itu. Itulah dia dapat titik hitam yang lama-lama dia tebal-tebal tu dia perangai. Perangai malas. Dan lihat. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. Itu paling menakutkan. Lepas sembahyang bersuara tu kan. Bila qamu ila salat, bila bangun pergi sembahyang, qamu ila kusala la. Tu kita dengan basuh orang itu. Basuh pun dia kena jaga hati kan. Jangan bercakap benda yang jangan jaga lidah dia, jangan bercakap benda kepercayaan Allah Ta'ala. Kalau kita cakap dia mana kita kena tahu, kena pandai, kena cakap dalam area yang Allah Ta'ala beri. Macam kita belajar terus bainah, itu area yang Allah reda. Contoh ada, dia cakap contoh ada, dia ada bahas contoh ada, 400. Itu dapat. Itu kata itu akan mendapat reda Allah Ta'ala. Kata bahasa yang macam itu akan Allah Ta'ala angkat sampai lagi jadi abrar. Jadi mudah-mudahan kita ada kesadaran itu yang kita angkat apa yang kita buat, kita ingat orang yang ngaji lah, orang yang pandai mengaku pandai. Kalau dia tak ngaji sampai ilmu mengenal wasiat Nabi SAW, kemudian dia pegang wasiat dia orang jadi. Kalau dia sedar lah, bahawa dia sedar, banyak mentahiri dia balik pada wasiat Nabi. Bila sadar itu syaitan rasul illallah wa rasul. Bila kamu mula nak balas sekarang, mula nak tegang orang tu Allah Rasul, kembali kepada Allah Rasul, kembali kepada kitab Allah dan sunnah sirah Nabi. Kembali amal dari asas ilmu asas Islam apa dia? Ilmu sahabat, yakin itu sahabat, faham itu asas Islam, asas agama Allah Ta'ala lah. Asas agama Allah Ta'ala Islam, iman, ihsan dan qurbah. 4 agama Allah Ta'ala. Kalau sebut Islam di satu itu. Kalau sebut Islam, orang yang bercakap Islam ini Islam pada tak tahu undang Islam. Pasal apa dia tak ada hudud Islam kita dalam Islam. Islam. Itu munafik kalau macam tu. Sebab dia tak masuk belajar agama Allah Ta'ala. Nak masuk belajar agama Allah Ta'ala, dia kena daripada wudhu, dia jaga wudhu, juga semayang, dia belajar sikit semayang, satu ayat, lepas semayang. Lepas makan sekali lah, makan minum sekali tu. Kalau kita mari taat semua hebat, tapi makan tu, makan buat. Tak kena bagi hidayah dia, tapi ada dulu makan dengan jemaah. Dulu orang tablik dia satu cikgu dulu, dah nanti dia suka tablik, dia suka tablik. Tapi waktu makan tak boleh. Tak. Dia turut tablik di mana-mana memang doktor. Dia turut lepas 10 tahun. Bila dia turut 3 hari, hidup makan sekali, dia faham. Tablik suka, dia turut semua. Tapi makan dia tahu. Baik makan orang tablik kan nampak foto kan. Makan dulu tu. Dia ingat dia pada sunnah Nabi itu. Yang kali bagi dia upah nampak macam tu kan. Dia akan dapat hidayah. Mereka dia taslim pada sunnah.
baru hidayah. Kita tak sampai pada kuasa Nabi, kita belajar Quran kita untuk mendekat kalimah Allah Ta'ala, mujahadah. Man yujahid takun kalimat Allah itu. Siapa yang berlangkah keluar berperang mujahadah saja untuk mengangkat kalimah Allah. Lah bukan kalimah Allah Ta'ala. Kalimahnya ada satu Malaysia, siapa punya kalimah? Si bodoh tu, bodoh ambil bodoh. Bodoh anak bodoh dan anak bodoh. Kita tunggu kalimah dia. Rakyat didahulukan, keutamaan kicauan diutamakan. Kita bersama negara. Sekarang dulu Kali ni kali. Nah, hal rukun Allah Ta'ala tak dipelajari. Hak syaitan Qari itu dipelajari. Itu syaitan. Dia katakan dalam syair Melayu semua kita sebut dan kita agungkan dia, kita ta'lim dia, kita taklif dia. Itu nyanyi kita sebut lagi pula. Lalu bunyi lagu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tunjuk tidak itu tengok. Dia lagu-lagu dengan muzik macam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah. Dah sampai dah. Dah sampai nifak. Orang ni dah sampai pada tahap yang habis sampai kepada apa orang maksimum. Habis tak ada maksimum. Minimal ada orang ada maksimum habis tak. Tak ada. Tahap. Allah. Bisa kita tak besok ulun lagi nak mati kita. Kita dengan mati. Kalau mati itu tak ada kita berada kita lepas kita boleh mati dalam Islam. Siapa yang mati dengan tidak ada niat untuk hijrah dan jihad ini, maka itulah mati jadi dia. Kita nak hidup ni hijrah. Tapi kita tak pernah baca kitab tentang hijrah. Lihat. Kita dah mengaji ayat Allah Ta'ala tu bahaya. Ar-Rahman ala arsyil istawa. Tu bahaya. Tu bahaya tentang Allah Ta'ala duduk macam mana arsyil istawa. Duduk singgung ada menyerang. Itu ayat. Itu bawa orang ni dia bercakap. Ayat dulu dia cukup ada di masjid di Tatai. Innama ya'mur tajatan. Tengok ayat tu. Ayat jihad. Semua tak ada. Tu banyak orang munafik. Orang munafik dia batin dia kafir. Zahir dengan Islam Islam. Pokok-pokok akidah, jabatan akidah dan fikir Islam tu. Pokok tu dalam tu kafir. Munafik kafir. Jadi kita nak tengok. Tapi tak apa dia kata kita kafir dan dia kafir dia sesat. Orang duduk masjid, duduk tiap malam duduk pula tu. Selawat Nabi pula tu. Baca kita Allah pula. Dia kata ajaran tu sesat. Dia nak pengawal tu pula. Yakin tu. Buat seminar tu. Nak bahas supaya orang tu. Ajaran tarikatnya sesat. Mana orang ni dia tak mengerti apa lah. Dia tak tahu apa. Dia orang munafik. Kufur. Sedangkan ikut sunnah Nabi. Kalau kita tengok orang ni duduk 3 bulan balik ke masjid, Nabi suruh saksikan orang tu sebagai orang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Orang beriman. Jangan menyakiti orang mukmin. Orang beriman mana orang mukmin. Siapa yang menyakiti orang mukmin, dia menyakiti Rasulullah SAW. Dia menyakiti Rasulullah SAW, dia tak dapat lain. Kita langkah yang bergerak dalam itu api neraka kami. Tangkap kita langkah dia. Jadi mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah kita. Fitnah akhir zaman ini, fitnah yang besar, fitnah kaul, petua tu. Fitnah kaul.
Dia ambil orang dia terjemah, dia bagi tahu kata orang itu Quran. Bahaya dia baca terjemah. Orang yang jadi kemudian dia kata, oh betul itu Quran. Dia membaca Quran. TV3 membaca Quran, TV9 membaca Quran, TV Cina membaca Quran juga. Tak. TV9 tu Cina kan? Feeling good. Tak. Good feeling good. Good. Orang tak akan sedap, jangan sedap. Feeling good tu, saya nak sebab. Si hijrah tu, sampai kali mana? Allah Ta'ala tu perintah. Allah wasi'ah, satu hadiru fiha. Bumi Allah Ta'ala buat. Dia bercampur orang kafir, orang kafir yang tak boleh amal agama, tak boleh tidak agama dalam amal di hari-hari. Jangan duduk ni. Dan lagi, mencari bumi Allah Ta'ala. Ini je lah begitu. Ya. Menteri berkata, oh dah kita haramkan untuk buat TV hijrah. Kita letak Allah Ta'ala perintah aku hijrah, dia buat TV hijrah. Menteri itu apa nama? Jamil Khair. Dia bukan Jamil Khair ubah nama itu. Dia kena buat Jamil Syar. Aku minta oleh menteri itu. Mari ini kita gampang. Kalau kita bagi sakit ataupun pengemuk rakyat paling tinggi juga kalau tu kunjungi zakat orang banyak kumpul dia boleh sign, dia join dulu, dia bayar dulu, nak makan dulu, nak bayar dia tu dah lawan orang tu sama orang ni dia kena loya pula kena bayar, loya lah murah, dia besar dulu dia tu saman 100 juta dia kena saman tu ingat pakai lawyer buku tak boleh, dia kena lawyer profesional. Ambil lawyer profesional tu lah kena bayar. Register, kena buka akaun 30,000. Lu berjalan ni? Tak, sampai dulu 600,000. Itu sahaja, jangan help. Itu kata puan ni kalau masuk datuk dan kerja dengan jenis pun ada pencuri. Wali, datuk, Tan Sri, Tun, semua pencuri penyamun Wah. Yang saya dah nampak lah, semua yang dapat tu. Tengok dalam kan. Tengok datuk tu. Tan Sri, datuk Sri. Tengok di dalam tu. Jadi, kepala pencuri penyamun wah. Macam kita tengok Surah Ma'un. Kita baca Surah Ma'un. Tengok dalam tu. Tengok dalam ayat tu kan. Tengok dalam apa ada kan. Tengok surah Al-Malah. Wailul lil Malah. Wailul lil Malah. Kita tengok wail. Kita tengok dalam surah ayat. Kita sebut ayat Allah Ta'ala. Tengoklah kamu ke dalam ayat. Bermakna. Tapi dua lagi. Kalau boleh kamu upaya untuk sampaikan melihat makna Quran itu kepada tujuh laki bahawa kamu dipanggil ahli Al-Quran. Kalau tidak kamu tak ada syok ini kita ni ahli dunia. Tidak ada syok ini. Kali ini kita kata engkau 20 tahun ni dia dah berapa kali khatam dah tak sudah cerita. Kamu orang alim besar. Maulana besar, mufti. Bila biasa kita syok macam itu syaitan. Afaman zuyyina lahu a'maluhu fara'ahu. Jaga-jaga orang yang amalan dia buruk dia akan melihat dirinya baik. Siapa yang membuat hias dia hingga dia melihat dirinya baik? Siapa yang hias orang nak pergi lihat itu adalah karim. Syaitan karim yang luar biasa tegak ni kan. Waktu kita tidur batang hidung. Syaitan karim tu bila kita ambil wudu saja masuk dalam masjid saja boleh datang negeri. Jadi faham dalam ta'lim, dalam zakarah, dalam untuk makan. Sebab waktu tu malaikat semua turun sama-sama ya. Tapi malaikat dia tengok dulu malaikat semua pada ada cuba lagi.
Tapi bukan dia tu, di belakang dari rumah, belakang tu. Saya pergi ke tengok hantu dia. Dia macam hantu. Kabut panjang dulu, mata merah gitu. Jangan gitu. Itu anaknya Khalid lah. Mari lagi. Dia tak boleh tampak tu. Tampak berdiri ke. Tapi dia kubur ya. Tidak ada rumah. Kubur kering tu. Kubur panjang itu. Dia tengok sebelah mata tu. Sekali nampak lah. Saya nak tengok Khalid saya macam mana lah. Dia tahu dia dah kubur. Jadi kita akan menang. Jadi itu. Tuan-tuan boleh belajar juga kalau sampai ma'rifah. Dia nampak Khalid, nak tengok Khalid, dia nampak Khalid. Tapi jangan, lebih-lebih jangan. Kalau baru belajar baru nak. Baru mata bodoh. Kalau pray je baru nak. Jadi masuk pasir, semua tadi. Buta balik. Jadi, kita lah tunjukkan mungkin, hilang berat. Kita berat sekali kita ingat pun bila beberapa hari kita pun tak tahu. Cerah hari ini, kita nyawa ada lagi. Ada lagi. Kita kena selalu ingat kita ambil pengajian kita. Kita nak semayang kita fikir kita rasa ini kita yang akan semayang kita. Semayang. Waktu kita lepas semayang dan kita kena ni intizar para supaya kita tertulis dalam kitab al-abrar, tulis dalam ini. Nama kita dalam ini. Ya, kita jaga semayang dengan semayang dan tidak rasakan sia-sia. Maka orang sudah nama dia akan cap dalam dia sebut abrar dalam ini. Kita benar juga orang yang kita kasih. So mereka juga termasuk dalam ini. Bini kita ya. Anak-anak kita yang kita nak semua. Apalah bini lah. Kita duduk kita kata kita hidup. Tak kita. Mana boleh ni kena ada bawa paket ya. Kita belah hilang ya. Dia putus tak kenapa kita sabar kita. Dan dia akan bagi bersediaan kepada hari yang dia perlu pertolongan dulu ketua. Jadi saya orang itu je nak tolong orang yang mati orang yang tolong orang yang apa kalau mati itu kita akan ada cuba dapat bawa dia untuk dapat bayat izin yang sah dalam amal. Itu yang paling besar. Bawa dalam halalah dan wajib. Itu kita. Jadi bawa jemaah muslimin, jemaah Islam muslimin yang besar dan berserta imam. Itulah salah satu tujuan. Muhammad Ibrahim Al-Jani. Sayyidina Maulana Ahmad Mukhtar. Radallahu anhu. Itu memang kita lah. Usia itu umumnya. Pegang itu. Dan jemaah muslim. Dan jemaah itu yang diakraf oleh Allah. Jemaah lain tak. Syarikat yang lain jadi kena hentikan syarikat ini dan masuk. Allah Ta'ala birahmatuh. Faham tak? Dan hari-hari itu kalau kita selang 3 hari daripada mendengar mengkitab hati kita mati. Itu yang saya berikan. Kalau saya berhenti bercakap 3 hari, tu fikir hal lain, tu fikir projek, tu fikir main fikir saya akan tenang. Tak, saya boleh fikir orang malu, nunggu malu dah tu. Tapi tadi itu tak balik Allah mana. Tak ada boleh dulu yang itu kan. Macam lagi yang tengok ni. Kita ni
Itu ya dari nak selamatkan kita. Kuwalau anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Nak buat macam mana? Nabi SAW sabda, "Adimuhum mu'allimuhum." Jadi atas kepada mereka itu dan ajarnya. Sebarang perempuan pula, adimuhunna. Umurun Nabi tersebut. Perempuan tadi dah lepas pada neraka ni tadi. Ajar adab kepada orang perempuan dan suruh dia banyak tasbih. Dia lihat. Perempuan ni kalau banyak tasbih dia kerja. Subhanallah rabbil ala, subhanallah rabbil ala. Apa benda tasbih? Banyak tasbih. Kalau dia larat lagi dia boleh selamat Nabi. Subhanallah rabbil ala. Tasbih dengan khusyuk. Ingat kita tasbih sebagai ucapan takbir memuji Allah Ta'ala yang dia adalah pencipta, sebagai upah, sebagai hidayah kita, jadi kita mukmin, jadi kita nikmat dia yang muslimah, qawmun nikmat dalam amal, bukan nikmat khas pula, nikmat dalam tariqah, buat ini khas dalam khas, tidak lebih khas. Jadi antara dia kena terus subhanallah wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Azim al-ni'am. Allah SWT bagi kita nikmat yang besar. Nikmat sirat. Kenal sirat itu nikmat besar. Dan dua dari sirat pada istiqamah sirat itu besar. Jadi kalau ada kita di sini sama. Kalau tak ada ini tak sama. Raja tak selamat, mufti kita selamat. Semua orang bisa pandai kan, orang ni kan begitu. Menahan Allah Ta'ala di sana. Semua sekali, impun dan rahmat dan juga. Ya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi. Syukur kepada Tuhan. Amin.